Apa kes Dania Garage hari ini? Avantis, ni overhaul disebabkan masalah trip crankshaft dia dah makan. So tak perlu tukar crankshaft baru, kita welding balik. Selagi boleh welding, kita welding and then dah pasang balik. Ni kena overhaul lah, dah siap dah motor ni. LC, tayar Metanov, depan belakang. Tengok cun tu, saiz tayar pun cun. Ini pun tayar one set depan belakang. Depan 90-80, belakang saya 120. One set tayar depan belakang Metanov. So memang Metanov laku keras. So NMAX, ini ambil package full service CVT untuk barang-barang original lah. Kita ada dua package, yang aftermarket punya dengan yang original. Kau tengoklah, ini dengan air filter tukar, air filter pun dah kotor. Belting dia buat mileage dah 20,000, tapi tengok belting dia dah start crack, tapi okey lagi sebenarnya ni. Dah start crack dah, tak boleh pakai, dah start crack. And then kita tukar lain lah, kita regrease balik, kayu plate, roller apa semua dan sebagainya. One set semua. Tapi kalau kau nak yang aftermarket pun ada juga, tak ada masalah. Compare dua harga ni memang jauh beza. S1M VF3i, motor ni datang ada dua case. Satu cek bahagian belah clutch, second nak buat valve clearance. Isu dia bila kita cek bahagian clutch, kita cek dia punya housing clutch dengan clutch box kita panggil ni kan, dah makan teruk. So motor slip habis. Kita tengok pun ni warna dengan warna perang ni, ni ada masalah. Sama ada tak jaga mi hitam, tak pun mi hitam kering, tak tahu. Tapi S1M VF3i jarang masalah mi hitam kering, tak macam tu Yamaha. And then kita cek bahagian head, dia kata nak buat valve clearance, tapi bila kita cek dia punya cam dah patah. So tukar cam baru, terpaksa tak ada pilihan lain. Ini pun boleh tahan kat harga dia ni. So settle masalah motor ni. Dah siap tinggal nak pasang. Motor Y15 mileage 74,000. Siapa kata motor standard pun semua tahan lama? Tak juga. Kalau dah lak tak baik, tak lak baik juga. Contoh datang ni, motor ni datang sebab apa? Dia kata motor dah agak bunyi agak bising dekat belah head. Kalau dia kata normal tak normal, kita cek, kita tanya dia soalan pertama, pakai cam racing ke cam standard? Dia kata semua standard motor dia. Kalau standard maksudnya tak normal, so kita suruh dia ambil package valve clearance. So bila kita cek, kita perasan dia punya cam stopper habis patah. So cam stopper makan, patah, kita cek bahagian magnet dah habis makan. Kita start pada cam stopper yang patah. Tapi magnet apa semua boleh pakai baik, kita just cuci balik lah. Kita just tukar cam stopper, tapi kita jumpa masalah lain pula, masalah motor ni. Motor FZ sampah, ni FZ 150. Selalu kata FZ sampah kan, orang otai yang selalu sebut kan. Kita tengok, motor datang bunyi bertukang macam mesin rumput. Normal lah, motor lama memang bunyi macam mesin rumput. So dia datang nak buat service offset. Kalau kau tengok dia punya bahagian water pump, dia punya warna block, warna semua warna emas keemasan. Maksudnya motor ni dah start ada masalah, mi hitam kering. Tak pun tak jaga mi hitam, aku tak tahu mana satu lah kan. Bahagian enjin pun semua warna perang. So kita akan buat service offset. Bila kita tengok blok pun semua tak nampak calar, just calar manja. Ni. Tapi si calar lah blok ni sebenarnya. Tapi aku pelik kenapa budak aku pergi buka bahagian magnet. Bila aku tanya diorang, dia kata nak cek bahagian magnet, takut magnet makan. Aku cakap ini FZ lama lah, FZ sampah lah. Motor ni memang tahan, kau jampak pakai dalam hutan pun tak ada masalah. Ini bukan macam motor-motor baru sekarang manja. Ini tahan lama motor ni. Enjin memang lasak. Motor Y15 B2 mileage dah tinggi 181,000. 100% standard, datang sebagai masalah overheat dan lampu coolant tendang. Bila kita buka water pump, kita dah tahulah masalah motor Y50 walaupun standard, coolant bercampur dengan minyak hitam. Ini case water pump problem. Walaupun motor standard pernah kena tak selalu kena? Ya, boleh kena juga. Tak semestinya motor modified. Banyak je motor standard kena. Kalau kau tengok belah head, kita dah buka cap head ni, kita dah nampak dah memang teruk, kotor. Tak pun warna perang habis. So maksudnya mi hitam dia pernah kering. Tak pun motor banyak kali overheat. So tapi kita tak buka lagi. Motor ni ambil package service offset hujung tahun kita juga. So semua tengah rancak ambil package promo hujung tahun kita yang last kita buat untuk tahun ni. So untuk korang mana nak servis motor, nak hantar boleh hantar je kat mana-mana cawangan Dana Garage. Banyak lagi package hujung tahun yang kita sediakan dengan harga yang betul-betul murah. So sementara tengah murah ni, boleh hantar motor korang sekarang sebelum rosak jahanam macam kes-kes motor yang ada dekat sini ni. So apa-apa boleh PM je kita, tak ada masalah, dapatkan promo hujung tahun kita. Macam bunyi.